30 hari spontan Ramadan Challenge. Kita follow the challenge. Start now. Sepanjang 30 hari ni, Yan nak fokus bantu orang yang sebenarnya nak bisnes tapi masih ragu-ragu. Yang rasa malu nak mula, takut orang judge, atau tak yakin dengan diri sendiri. Yan akan kongsikan solusi yang Yan sendiri guna supaya korang pun boleh mula walaupun masih takut. Yan juga akan kongsikan cara mudah buat video AI. So, bolehlah gunakan dalam bisnes nanti. Senang je, boleh terus buat. Yan juga nak sharekan kisah Yan bernikah bermula 2 tahun lepas dan apa yang Yan belajar sepanjang perjalanan tu. Tak lupa juga Yan nak kongsikan pasal bisnes yang Yan buat sekarang ni. Kalau korang rasa sesuai dengan korang, bolehlah korang join nanti. Kalau korang tengah cari arah nak mula bisnes atau nak belajar AI, mungkin sharing Yan boleh membantu. Yan juga nak share cara Yan guna AI untuk memudahkan kerja dan percepatkan hasil. Semoga apa yang Yan share nanti boleh bagi bermanfaat, terutama bagi yang sedang cari kekuatan untuk berubah. Kalau nak ikut perjalanan sharing Yan ni, boleh follow Yan. Banyak yang Yan nak sharekan. Stay tune, okay? Let's shine together.